So, Kurt Cobain ni, dia ni lelaki yang kurus, okey, rambut yang kusut masai, suara dia serak-serak basah, tapi bila dia nyanyi, seluruh dunia rasa dia tengah cakap mewakili dunia. Dia ni bukan sekadar penyanyi tau. Aku macam nak cerita sikit. Dia ni sebenarnya zaman dia tu, dia ni simbol kepada generasi yang hilang. Tapi cuba nak bersuara dekat umum ataupun khalayak ramai. Kurt Donald Cobain lahir tahun 1967 di Aberdeen, Washington. So dia jumpa gitar pertama dia waktu umur dia 14 tahun. Muzik ni jadi macam tempat dia nak membahaskan diri dia. Tempat dia lari dari dunia yang tak pernah nak faham dia. Okay, so akhir 80-an, Kurt ni dia jumpa Chris Novoselic. Dua orang budak biasa yang cuba nak buat muzik luar biasa. Zaman dia tu dia nak buat muzik yang pelik sikit. So pada tahun 1987, mereka berdua ni tubuhkanlah nama band ni Nirvana. Band ni band kecil, tak famous lagi. Tapi masa tu mesej dia orang apa? Memang besar gila. Jadi masa tu sebenarnya muzik dikuasai oleh glam rock dan pop. Tapi Nirvana datang dengan bunyi mentah, kasar dan jujur. Itulah dia orang panggil grunge. Ironiknya, Kurt Cobain ni dia benci dunia glamour tau. Dia cuma nak main muzik, tapi dia sebenarnya tak nak jadi artis pun. Dia tak nak jadi selebriti pun. Tapi dunia hiburan tak bagi ruang. Media kejar dia, gosip tentang dia dengan bini dia kan, isteri dia, Courtney Love. So dalam tekanan tu makin berat, dia ni jadi macam terumbang-ambing sekejap. Jadi apa yang dicuba buat, dia mula lawan kemurungan, tekanan dan juga ketagihan. Kurt ni pula dia pernah tulis satu mungkin lirik, dia tulis apa tau? Lebih baik terbakar sekejap daripada pudar perlahan-lahan. Deep tu bro. Jadi pada tahun 1994, 5 April, Kurt Cobain ni ditemui meninggal dunia dekat rumah dia. Umur dia masa tu lebih kurang 27 tahun. So masa dia meninggal tu, dia ada tinggalkan satu surat, lagu dan mesej yang sampai hari ni masih hidup. Sebenarnya dunia muzik terkejut time tu. Tapi yang lebih penting, generasi dia sedar. Bukan semua orang yang nampak kuat, betul-betul kuat. Walaupun Kurt dah lama pergi, semangat dia masih hidup dalam setiap band yang jujur dengan diri sendiri. So, dia ni ajar dunia yang tak semua kejayaan tu bermakna. Jadi kita kena ingat. Dan tak semua kehilangan itu adalah kekalahan.